Adakah air akan menjadi mustakmal dalam bekas yang tak sampai 2 kolah jika dicelup di tangan yang tidak tahu suci atau tidak? Jawabnya, kalau tangan kita tak tahu suci ke tidak, maknanya tak jadi mustakmal. Mustakmal ni apabila tangan kita yang selesai membasuh muka, tak nak basuh tangan pula, kita pergi celup dalam tempat yang tak sampai 2 kolah, maka bila akad, air itu mustakmal. Pendapat yang mutamak dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau bukan bab ambil wudu, kita celup tangan, makruh kalau kita tak tahu tangan kita suci atau tidak. Kerana Nabi kata, barang siapa yang bangun tidur, hendaklah dia basuh tangan dia dulu sebelum celup dalam berjalan. Sebab apa? Fa innahu lam yadri aina batat yaduhu. Kerana dia tak sedar tangan dia tadi kotor apa tidak. Masa orang tidur kan tangan jalan, nak kat mana pergi tak tahu. Gua banyak, gua Katu Kapur, gua Nioh, gua Musang. Nampak dah? Kalau masuk gua hak kotor saja, nak kotor lah air. Kalau masuk gua najis lah air. Apakah syarat sah dan rukun istinja? Yang pertama, mestilah dengan air ataupun pengganti bagi air. Kemudian rukunnya 2, iaitulah bersihkan najis dan dengan air yang mutlak. Kalau makmum di saf depan penuh wajib tak kita cuit makmum di saf depan untuk solat sama dengan kita di saf belakang? Kalau solat juga seorang belakang, gua ni cerita, kita pergi nak semayang berjemaah, penuh dah saf. Baik, selagi ada ruang kita masuk situ. Walaupun ujung, kita kadang-kadang ujung tu kosong dah, tak pergi pasal nyamuk ataupun kipas tak siapa. Tapi kalau ada kosong, masuk situ. Kalau tak ada kosong, kepik belakang dah, rapat kepala bau, maka takbir di belakang seorang yang kita nak tarik. Ini hadis Nabi. Takbir. Nak duduk dalah, nak suruh ngundur, kita pun duduk belakang dalah. Allahu Akbar, takbir dulu, baru terik. Jangan senjah kuat, geloli batin. Terik gitu baju dia, terik gitu. Faham? Yang kena terik boleh tengok dulu. Pak kadang-kadang bukan orang, benda lain. Kalau orang, gostang lah kita. Kalau benda lain, tembak, ambil ngelipar-lipar tembak. Tak. Jadi lepas tu ulama tambah pula, hendaklah kita cari pilih orang yang kita tahu dia ni akan undur. Sebab kadang-kadang memberi fitnah. Dia tak ngaji pergi bab undur, kita pergi terik dia. Nak pergi terik-terik, rapuk pergi suti tak muka kita. Nak terik apa kau tengah sembahyang? Roti bahasa je. Nak buat kan dia bahasa bodoh gitu. Nampak? Jadi pilih lu orang. Ni mak dia kata ni najis tak pandai mak. Umpama boleh lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi